So ini tower vertikal yang aku guna untuk tanam timun. Dalam satu tower ni aku hanya tanam 3 lah pokok timun. Dia menjala naik cantik macam tu. Ada tempat kosong ni memang kosong lah. Ada yang kosong. So tak perlu guna semua lah. Ini aku nak eksperimen yang tanam timun boleh lah. Okay. So anak pokok baru pun keluar. Anak bunga baru pun dah keluar. Dia menjala keluar ni. Letak pacang ni lah. Tower ni ada 3 pacang. Jadi tanam 3 pokok lah. So yang ni ada buah. Ni dah agak tua dah ni. Satu tangan. Ni dah agak tua, dah boleh tuai lah. Macam nak tuai, pusing saja. Ini buah sulung lah. Ni dah start keluar bunga dah tu. Start keluar bunga. Yang ni tak lekat. Sekarang ni agak panas, so mungkin lah sebab tu. So dia keluar bunga baru. Setakat ni untuk vertikal ni boleh lah tanam timun. Tapi kekurangan dia, timun ni memang minum air lah. Bekas ni, tong ni, contoh tong ni 18 liter. 2 hari sekali kena top up lah. Memang habis air ni. So inilah eksperimen yang tanam timun. Jadi boleh lah guna vertical tower ni.